Okey, hari ini saya berada di wang utama dan iCar Malaysia. Seperti yang kamu boleh nampak di belakang saya ini adalah jenama iCar dan model ini adalah 03. So hari ini mereka mengadakan satu test drive untuk public. Jadi kepada siapa-siapa yang minat EV, kereta EV yang macam 4x4 atau mini off-road car, so ini adalah chance untuk anda ambil kesempatan ni datang ke wang utama untuk test iCar 03 ni. Seperti yang kamu boleh nampak, dia ada jambatan, ada pelbagai obstacle yang dia akan lalui dan saya akan tunjuk macam mana mereka menjalankan perjalanan atau testing drive ini. Okey, jom mari kita pergi tengok. Okey, secara ringkas saya nak terangkan ini adalah sebuah iCar jenama terbaru, dia under Cherry juga. So di sini kita nampak ini adalah iCar 03. So kalau kamu tengok ini, dia punya design adalah lebih kotak seperti yang kamu nampak. Dia macam Range Rover yang design lama, lebih kurang lah. Tapi atau setengah orang kata dia nampak macam Hummer yang kecil. So ini adalah design dia. Apa yang menarik bukan setakat dia punya design yang futuristic, tapi nampak macam ada American style dengan European style. Apa yang menarik adalah dia punya chassis. Dia punya chassis sebenarnya adalah buatan daripada aluminium. So dia dapat kurangkan dia punya berat sebanyak 30%. Kalau berbanding apa yang dia gunakan semua pakai besi, itu akan tambah 30%. Jadi apabila dia kurangkan 30%, dia boleh ambil weight itu untuk buat benda yang lain yang perlu. Tapi walaupun dia pakai aluminium kurang 30% punya weight, dia punya rigidity itu masih sangat kuat. Masih bagus seperti pakai besi. So kalau kita tengok di sini, okay, dia ini adalah dia punya chassis lah. Kalau tengok di sini nampak, ini semua ada aluminium lah. Kalau dia pakai besi, dia nampak plate saja kan. So kalau kamu tengok di sini, ini semua adalah dia punya design cast aluminium untuk body dia, right? Dia datang dengan sport rim saiz 19 inci dengan tayar yang amat tebal. Saiz dia adalah 55 series dengan kelebaran 225 untuk dia punya rim. Dan ini adalah dia sport rim yang lain daripada EV lain kerana dia perlukan kekuatan yang bagus. Tapi dia punya design, kalau kita tengok di sini kan, dia macam ada fin kesejukan untuk bahagian sini. So ini semua ada fin ala-ala, dia bukan betul lah, tapi saya rasa akan ada function juga pasal design macam ni, dia macam fin. Jadi kan kalau panas, dia akan kurangkan atau lepaskan haba daripada sini. Dan tentu kalau tengok dari bahagian depan dia punya design, kalau tengok di sini, dia punya lampu isyarat di sini dan dia punya headlamp di sini yang sepet. Dengan dia punya design, eye ada di sini akan menyala lampu waktu malam. So kalau kita tengok dia punya interior, so dia punya interior seat dia ada dua ventilation seat di bahagian depan dan dia juga ada massage dua seat di bahagian depan. Dan belakang pula dia sebenarnya juga ada ventilation untuk belakang ya, tapi tak ada massage seat. Macam biasa dia punya seat guna elektronik untuk adjust depan ke belakang. Dan dia ada pump untuk dia punya lumbar support untuk bahagian sini. Kamu boleh gunakan pump dia di sini. Dan apa yang menarik untuk passenger punya seat sahaja, yang ini driver tak ada kerana tidak memerlukan. Dia boleh naikkan bahagian sini. Nampak? Kalau long distance, kamu boleh relaxkan kaki kamu dengan naikkan bahagian sini. Ini adalah something very different. Saya rasa, ada ke kereta lain ada benda ni? Saya rasa tak ada kot kan. So something very different lah untuk iCar 03 ni. Dan kalau kita tengok dia punya konsol, dia punya konsol tengah, seperti yang kita katakan ini adalah mini 4-wheel drive. Dia perlukan banyak tempat untuk pegang kalau kamu masuk ke tempat yang tak rata kan. So di sini ada pegang. Selain daripada atas sini boleh pegang, pintu boleh pegang. So di tengah juga kamu boleh pegang dengan selamat. Okay. So dalam konsol dia tengah sini, kamu boleh nampak ada satu wireless charging dengan ada cooler dari sini, tiup untuk handphone kamu kalau semasa dia charge, kerana phone semasa charge dia akan panas. So satu untuk letak phone, dan sini pula ada USB charger kalau kamu memerlukan, adalah Type A dengan Type C 2. So segalanya apa macam EV biasa, segalanya kamu boleh guna dengan
setting daripada dia punya screen sahaja. So semua kamu boleh main di sini. Ada sistem yang kamu boleh main, tapi generally banyak barang dia akan control untuk kereta ni semua dari sistem dia punya head unit ni, dia punya display unit. Okay, so kamu boleh pilih apa yang kamu nak, dan aircon seperti yang kamu boleh tengok, aircon semua dia control di sini. Jawab phone, high low semua ada di sini. So kalau kamu tengok di punya steering, dia lebih simple kalau berbanding dengan EV lain banyak button kan. Dia nampak lebih macam kereta jenama America. EV America hanya 2 button, ada 2 dongle di sini kamu boleh control. Biasa untuk control macam kamu punya aircon atau radio, okey. Dan untuk driver pula, dia ada satu head unit. Kamu boleh tengok di sini. Seperti kamu boleh tengok dia punya battery range, dia punya driving range, speed dan pelbagai bacaan kamu boleh tengok di sini. Alright. Kalau tengok dia punya dashboard, design yang sangat klasik dengan air ventilation atau aircon vent yang sangat menarik di sini. Dan ini adalah dia punya pintu. So buka pintu dia hanya tekan button ini sahaja. Alright. So kalau tengok dia punya lampu belakang sebenarnya sangat menarik ya, cantik dia punya lampu belakang di sini. Okey. Okey, seperti yang kamu boleh nampak, ini lampu solar day running light dia buka, tapi lampu besar di sini. Day running light ini boleh menjadikan double signal. Okey, kalau kita tengok dia punya bahagian belakang, apa yang menarik adalah ini box. Kalau kamu pergi camping, box ini sangat berguna ya. Kalau buka, tekan dia punya eye, buka macam ni. Dia ada tempat untuk letak barang seperti misalnya kamu pancing ikan. Benda dia tak boleh letak di dalam kan. Kamu boleh letak di bahagian sini. So dia ada seal di sini. Bila ada seal macam ni kan sebenarnya bagus. Satu, air tak boleh masuk. Kedua, kamu boleh letak ais. Mungkin saya tak tahu, tapi ini pendapat saya lah, pendapat peribadi saya. Kamu boleh letak ais. Kalau kamu dah pancing ikan, kamu boleh letak di bahagian sini dan tutup. Okey, dia akan seal. Okey. So dia tak akan kotor bahagian dalam, dia tak akan busuk bahagian dalam kereta. Okey. So ini adalah kegunaan untuk iBox ini. Dan untuk bahagian belakang pula, tengok pintu dia adalah buka sideway. Dia bukan buka naik ke atas. Jadi kadang-kadang kita masuk ke kawasan camping takut ada pokok ke apa ke. Jadi dia buka macam ni bagus. Dan atau kamu yang sesiapa pakai rack ke atas, dia akan bagus juga untuk pintu buka macam ni, dia tak ganggu bahagian atas. So ini adalah kegunaan dia. Okay, satu yang lagi menarik ya. Biasa soft closing kalau atau kereta mahal-mahal yang 200 ke atas atau 500 ke atas, dia atas soft closing untuk dia punya pintu tepi kan. Macam mana dengan ini? Mari kita tengok dia ada tak. Pasal saya nampak benda ni sebenarnya, benda ni dia ada macam something function kot. Okay. Nampak dia ada soft closing sebenarnya. Bermakna kadang-kadang kita lupa, kita tak tutup betul-betul, kita terlepas saja macam ni, dia akan tarik, dia akan vacuum tarik sendiri, dia akan tutup. Salah satu feature yang sangat menarik untuk kegunaan harian. Okey, untuk dia punya boot space, belakang sini ada 540 liter punya boot space. Tapi kamu boleh dapat 1200 dengan turunkan seat ini, okey. Macam mana kita nak dapatkan maksimum turunkan seat ini adalah kita boleh naikkan seat bawah ni macam ni, okey, nampak? Kamu boleh naik 2 bahagian saja untuk tempat duduk ni. Kamu boleh letak bicycle sebenarnya di sini, nampak? Dia ada lorong. Kamu boleh letak bicycle, buka roda depan, lepas tu atau 2 roda ke macam mana, pandai-pandai lah taruh bicycle di sini. Tapi kalau kamu nak dapatkan boot space yang banyak, naikkan bahagian sini, lepas tu turunkan sini, okey. Dan begitu juga dengan bahagian sini, kita naik dan turunkan seat untuk sini. Okey, nampak dia punya bed sebenarnya dah jadi satu lantai dah, atau bed yang flat dah. Kalau tengok di sini, dia punya boot space ini adalah 1200 liter. Kalau tengok bahagian sini, dia dah flat habis dah. Kamu boleh jadikan itu sebagai satu bantal sementara untuk rehat kalau nak, dan sini boleh baring. So ini adalah satu boot space yang agak besar untuk sebuah minivan atau mini 4x4 seperti macam ni.
salah satu kerja yang paling menarik adalah main water gun. So ini kerja yang sangat menarik. Kalau siapa-siapa nak main paling function kan. Kerja you hanya main water gun aja. Okey, kamu tengok kereta ni akan masuk ke pool ni. Sebenarnya pool ni berapa dalam? Nampak ini semua ada air. Berapa dalam sebenarnya? Nanti kita tengok berapa dalam dia masuk sebenarnya. Dia naik. Tengok dia punya degree agak naik juga. So ini adalah dia punya degree. Driver sebenarnya amat takut lah. Okay. Berapa dalam? Nampak? Dalam ni. Dalam ni. Oh. So ini adalah experience daripada Ice Splash. Kereta tadi ni masuk ke dalam air sebenarnya sampai di punya skirting dah. So kalau orang tanya, ini EV bawakan bateri kan? Boleh ke? Kamu dah tengok, boleh lah tu kan. Nampak dia punya bawah ni. Tak ada masalah, masih boleh drive. Dah berapa banyak kali dah dia dah masuk air hari ni. So sebagai media sangat lebih dah 3 hari dia masuk air. Masih boleh jalan lagi. Sikit. Center. Okay, when you're ready. Alright, just throttle sikit je. You notice it will just slowly climb. Okay, turun je the brake je. This is interesting, man. This one you don't need to press throttle because you just have to jaga brake je. Okay. It's doing everything for you. Okay, this brake is so you get the disc lah. Yeah, Sebab basah. no problem. Okay. Full out, right? Alright. Okay, itu pun dia datang sekarang. Tengok berapa dalam dia masuk. Berapa dalam dia masuk. Gila. Katalah kalau kereta ais macam ni dah sangkut kot. Tengok dia punya air dah sampai skirting dah. Nampak? Satu experience yang sangat luar biasa. Dan apa yang seterusnya ini adalah okey, kalau tengok ini dua rem ni, kalau you perasan dia ada roller kat sini. Kenapa ada roller? So bila kamu dekat tempat yang bermadi atau tempat yang berlicin lah, senang kata so bila ada tempat macam ni dia cengkam, betul tak? Kalau bila sampai ni sini dia roller, so rim you akan berputar atau spin. So ini dia tunjukkan kereta iCar 03 ini dia akan activatekan dia punya sistem dia, macam orang kata bolehkan control dia punya motor tu supaya dia boleh roll lepas dalam tempat yang licin atau madi ni. So yang roller macam ni dia banyak roller, ada 6 roller kalau tengok di sini. Roller ini dia act like tempat yang licin atau madi lah. Nampak? Dia jalan. Seperti saya terangkan tadi, ini roller adalah buat skidding untuk semua kereta yang lalu sini, dan kereta iCar 03 masih boleh function dengan baik lagi. This is the muddy terrain, so we have our rollers kat sana. Alright. So you just go slow, you can feel how the power distribution works. Alright. Yeah. Okay. Okay, go to D. That's right. Okay, just take it slow. Okay, it's easy. This is good thing about dia bila masuk roller, kamu boleh nampak dia kadang-kadang dia akan spinning. Nampak belakang dia spinning dah, depan pun spinning. Pasal roller itu memang buat dia sebenarnya untuk spinning. Nampak roller itu spin, nampak.
Dia licin. Dia anggap sebagai tempat tu licin, tapi dia masih boleh mengendalikan kereta ni jalan dengan baik sekali. Okey, ini pula test lain. Kalau tengok di sini, dia punya rem ni sideway. Roda depan dah tak kena dah, nampak. Tapi dia masih boleh jalan dengan baik kerana dengan intelligent punya motor system tu, dia jalan dengan baik dan boleh lalui obstacle macam ni. Okay, straighten out. Okay, straight only. Just keep your steering straight. Okay. Yeah. See how slow you can go. Wow, this is good, man. This is good, man. So tak pakai throttle ke? Saya rasa ini antara yang paling menarik untuk mereka buat testing macam ni, kerana dia boleh proof atau tunjuk kehebatan EV zaman sekarang. Dia boleh guna dia punya intelligent tu. Walaupun satu tayar sudah tak ada kena rantai, nampak depan dan naik, nampak depan dan naik, tapi masih boleh jalan dengan baik. Lepas tu belakang dia akan naik pula. Nampak? Oh, menarik, satu experience yang bagus. Ini 20 lebih degree kalau tak silap jalan pun berapa tinggi? Lebih kurang satu tingkat punya tinggi. Okey, ini aksi jangan ikut Ini aksi dibuat oleh professional driver So yang luar sana yang tengok aksi macam ni jangan buat, okey? Berapa stiff? Oh gila weh. Tengok dia punya depan. Uff. Bagus. Kita akan naik ke jambatan ni. Kalau tengok di sini mungkin dalam video nampak kecil tapi sebenarnya ini dekat satu tingkat punya tinggi. Kalau ikut bangunan punya ketinggian bangunan So kita punya stunt driver hari ni. Siapa nama abang? Eugene. Ya, daripada Rescue Song Music. Okey, Eugene akan bawa saya. Kerana kalau suruh saya bawa sendiri, nanti saya terlompat dari atas. Okay guys, kalau kamu tengok, kalau di sini nampaklah very stiff very stiff. Agak-agak berapa degree ni? Lebih kurang tadi masa kita tengah turun tu lebih kurang dalam 23. Oh, 23 degree You can see from here. Oh, dia boleh nampak Alright, okay. So sini kita akan naik dan akan tunjuk berapa degree. Sekarang kosong degree, okay. Okay, bila ada dia punya 540 punya kamera, good thing is driver boleh tengok keliling lah, senang kata keliling. Okay, jom. Eugene ready, let's go. Alright. Oh, now tengok saya nampak langit saja. Tinggi tu. Wow. It's okay. You're still good. Alright. Moving and roll. Gently rolling down. Alamak, tadi saya naik tengok langit tak tengok degree pula. Okey, sekarang kita turun tengok berapa tinggi. Okey, kita turun. Maintain. Okey. Maintain. Oh, 20 degree. Wah, ini stiff ni.
Ini kalau siapa-siapa bawa macam ni confirm string lah, string. And you are touchdown. Jadi apa pendapat anda tentang iCar 03 ni? Jadi ini adalah salah sebuah jenama yang terbaru dilancarkan di Malaysia, iCar, dan model ini adalah 03. Kepada sesiapa yang sempat datang ke wang utama untuk test drive kereta ni, kerana kereta belum lancar tau, kamu dah boleh cuba. Tapi kepada sesiapa yang tak sempat datang, tak apa, tunggu pelancaran dia, dia akan announce harga dia. Kalau tak silap, kereta ni antara 140 lebih kalau tak silap So ini adalah anggaran saya saja, okey. Harga officially belum lancar lagi kerana kereta belum lancar lagi. Dia hanya lancarkan jenama sahaja baru-baru ini. Jadi kepada sesiapa yang minat kereta EV ni, ini mungkin salah satu kereta yang kamu boleh fikirkan untuk dapat untuk masa ke depan. Dan ini adalah iCar 03. Jadi apa pendapat anda tentang kereta ni selepas tengok review kami? Secara ringkas lah ya. Kerana kereta belum dapat kereta untuk full test drive lagi. Tapi kalau untuk jalan raya, kereta ni macam kereta EV biasa, torque dia sangat kuat. So kepada yang sesiapa yang minat kereta ni, boleh consider. Dan sampai di sini saja untuk video hari ini. Kita akan jumpa anda di next video.